Last kita kalah dengan pasukan Everton. Coach Everton lah ni masa tu jadi coach MU. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat preview game antara pasukan Manchester United dan juga pasukan Everton. Akhirnya setelah melalui hari-hari yang barai, hari-hari yang membosankan, EPL is back. Dan kali ni Manchester United akan terima kunjungan daripada pasukan Everton dekat Old Trafford. So kita mestilah nak kembali ke landasan kemenangan. Setelah 2 game kita kecewa, kita tak boleh menang. Hari tu kita menang 3 game straight. Menang dengan Liverpool, Sunderland dengan Brighton. Lepas tu tiba-tiba kita boleh seri pula dengan Forest, boleh seri pula dengan Tottenham. Dan aku harapkan lawan dengan Everton ni kita boleh kembali ke track kemenangan. So kita tengok prestasi semasa kedua-dua tim macam mana. MU dalam last 5 game macam mana, Everton dalam last 5 game macam mana. Manchester United dalam last 5 game kita tak kalah. Kita menang 3 kali, kita seri 2 kali. Kita menang dengan pasukan Sunderland, menang dengan Liverpool, lepas tu kita menang dengan Brighton. Tapi lepas tu kita seri 2 kali berturut-turut dengan pasukan Forest dan juga pasukan Tottenham Hotspur. Untuk Everton pula, Everton berjaya menang 2 kali. Mereka kalah 2 kali dan juga seri sekali. Mereka menang dengan pasukan macam Palace 2-1, Fulham 2-0. Tapi mereka kalah dengan pasukan City 2-0, Spurs 3-0 dan mereka seri satu sama dengan pasukan Sunderland. Bagi aku rekod tu tak adalah teruk sebab mereka kalah pun dengan tim Big Six. So kita tengok rekod head to head antara Manchester United dan juga pasukan Everton dalam 5 perlawanan terakhir. Ni perlawanan kompetitif tau, bukan friendly. Dan tak kira home dan juga away. Dalam last 5 game, kita berjaya menang 4 kali dan seri sekali sahaja. Tapi masalahnya, kita seri dengan pasukan Everton tu dalam perlawanan terbaru. Kita seri 2 sama masa tu. Patutnya tentu kan kita kalah, tapi kita boleh comeback. Ok, kali ni kita nak tengok sebab main dekat Old Trafford. Kita tengok dalam last 5 game kunjungan Everton dekat Old Trafford. Apa keputusan dia? Dalam last 5 game dekat Old Trafford pun, kita berjaya menang 4 kali. Kita seri sekali. Disember 2024, masa ni kita menang 4-0. 2 gol daripada Rashford, 2 gol daripada Zirkzee. Mac 2024, masa ni kita menang 2-0. Gol daripada Rashford dan juga Bruno Fernandes. April 2023, masa ni kita menang 2-0 juga. Gol daripada McTominay dan juga Anthony Martial. Lepas tu FA Cup Januari 2023, masa ni kita menang 3-1. Anthony score, lepas tu gol sendiri daripada Conor Cody dan satu lagi daripada Rashford. Everton boleh balas satu dengan gol daripada Cody. Oktober 2021, kita seri satu sama dengan mereka. Gol daripada Anthony Martial. Lepas tu pasukan Everton balas dengan Townsend. Masa tu lah yang dia buat celebration su tu kan. Geram betul dengan Townsend masa tu. Tapi dalam last 5 game kita dekat Old Trafford, memang cantik jugalah. Kita berjaya menang 4 kali, kita seri sekali sahaja. Dan kalau hampa nak tahu, last kita kalah dengan pasukan Everton 4-0 tau. Masa tu kita kalah dekat Goodison Park pada tahun 2019. Yang tu game away. Last kita kalah dekat home Last kita kalah dekat Old Trafford dengan pasukan Everton pada tahun 2013. Masa tu Moyes salah jadi coach. Coach Everton lah ni, jangan buat lupa lah kan. Kan Moyes pernah jadi coach MU dulu. Masa tu lah MU kalah dengan pasukan Everton. Lepas tu tak kalah dah. Kita tengok 3 pemain Everton yang patut diperhatikan. Yang pertama adalah Iliman Ndiaye. Top performer daripada pasukan Everton musim ni, top scorer juga untuk mereka. Dah skor 4 gol untuk pasukan Everton setakat lah. Dan kalau tak jaga dia ni memang bahaya. Dia ni jenis pemain yang tak cukup seorang jaga dia. Dia kena 2-3 orang jaga dia baru cukup. Pemain kedua semestinya lah Jack Grealish. Dia antara top performer juga untuk pasukan Everton. Musim ni dia catatkan top assist untuk pasukan Everton tau. So kalau tak jaga Grealish ni memang mampu. Dekat belah kiri tu kena hati-hati. Ahmad selalu kena turun. Siapa-siapa yang jadi right centre back tu yang aku risau tu. Kalau Euro jadi centre back tu agak risau juga tu. Dan pemain ketiga James Garner. Garner lah ni kalau kita tengok dekat Everton memang solid. Dia dah ada kemampuan untuk kawal tempo game. Kalau hang tak jaga betul-betul dia akan buat pass. Kalau hang jaga pemain-pemain lain tak jaga dia, dia boleh buat shoot daripada luar kotak. Memang bahaya. Dan kita tengok pula availability. Siapa yang boleh main, siapa yang tak boleh main. Untuk dalam game ni kemungkinan besar kita akan dapat balik Lisandro Martinez. Ni video rekod awal tau. So mungkin kalau dah keluar update daripada Manchester United, apa boleh komen dekat bawah. Tapi kita mungkin akan main tanpa beberapa pemain kita. Contoh macam Harry Maguire. Hari tu injured lawan dengan pasukan Tottenham dan tak pasti lagi boleh main ke tak lawan dengan pasukan Everton ni. Yang kedua adalah Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo pun tengah injured. Dan yang ketiga adalah Benjamin Sesko. Sesko ni injured lama jugalah sebenarnya. Casemiro hari tu injured, tapi tengok main dengan Brazil okey je. So kita expect mungkin dia boleh main dengan Everton ni lah. Untuk Everton, mereka akan masuk dalam game ni tanpa jarak Braithwaite dan juga Patterson. So ni lah line up prediction aku. Formation macam biasalah 3-4-2-1. Dekat goalkeeper tak ada orang lain lah, Sam Lammers. Dan dekat trio centre
back. Right centre back aku letakkan Leny Yoro. Tolonglah perform Yoro, janganlah buat barai lagi. Untuk centre back tengah aku letakkan Matthijs de Ligt. Dan left centre back aku letakkan Luke Shaw. Aku tak rasa Licha akan start dalam game ni. Mungkin dia akan main tapi masuk sebagai pemain sub kalau dia boleh main lah. Untuk right wing back semestinya lah Amad Diallo. Selalu Mazraoui boleh main kat situ, tapi bila tengok Amad dah selesa, aku rasa Amad lah akan main kat situ. Dan left wing back mungkin Patrick Dorgu akan main. Dan dekat bahagian midfield aku expect gandingan antara Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Dan attacking midfield mungkin ada perubahan sikit. Aku rasa Mbeumo akan main dekat tempat dia, tapi tempat Cunha tu Mount akan main. Dan dekat striker Amorim akan mainkan Matheus Cunha. Tapi itulah aku harapkan Zirkzee main sebab kesian kat dia, banyak terdapat game time tu. Dan aku harapkan dia main lah dalam game ni. Cuma aku rasa dalam line up prediction ni Zirkzee takkan start. So berapa skor prediction aku? Hampa komen dulu skor prediction apa berapa. Aku punya skor prediction, kita menang 2-0. Kita menang 2 gol, dapat clean sheet. Oh, tu memang bagus. So itulah video kali ni. Apa prediction hampa untuk game ni? Hampa rasa line up pilihan aku okey tak? Kalau hampa rasa tak okey, hampa boleh komen dekat bawah. Boleh ganti pemain mana hampa tak suka. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.